Anak tu tak luar. Dia tidur situ. Awak ngecek abang awak tidurlah sini. Aku beli orang beli 1,000 lebih ni. Ni Abang ziarah asnaf di latar jajahan Kuala Kerai. Assalamualaikum. Moh ke? Moh. Oh, dah. Sihat deh. Ini abang tengok jual petang. Jual petang? Oh, jual petang. Oh, Ini kat petang ke kuku. Oh, bagus dia jual petang. Apa siang? Oh, tak apalah. Tunggu dia datang. Sepupu orang. Naik mana? Mana tengok? Oh, jual petang dia nya. Ya petang. Nak lembek tak? Lembek nak? Boleh lembek tau ni? Boleh. Boleh. Awak tidur sini anak. Abang dia tidur sini. Wah, lembek tu besar. Anak jatuh tidur dapur cari dah kan. Mana? Abang buat kerja ke dia? Abang orang tu ke kebun sekolah. Tu kan kebun sekolah. Okey. Ni pupu dia ni. Sepupu orang. Ibu tunggal. Betul enggak? Nak tok mana tu lembek ni? Aduh. Mari tengok. Lepas ada lembek ni. Tu anak dia tidur sini. Ni anak Tina tidur. Oh. Kita dapur tu lembek. Mak nak. Nak naik kan tu. Lembek habis berak tu. Nak naik ke mana? Jangan naik ramai-ramai. Mai ikut dapur. Kau sebab kau ni kona. Oh, jangan pijak saya sini dah. Pijak sini degung pas bawah. Wak mai ikut dapur. Kau yang nak naik. Ai, ni nyok-nyok dah ni. Pada demo ke mana ni? Tak nampak banget debung pas bawah ni. Molek tu jangan pijak situ dah. Jangan pijak sini. Oh ni. Biar mok dia lah tidur atas lembek ni nyo. Berat. Kata berat mai. Berat. Padahal lah 1,000 lebih ni sebutir. Dekat meja. Angkat lagi. Allah Akbar. Ngenge dak lembek dak. Allah. Allahu Akbar. Selau. Rugi kalau wikan anak tidur ni. Ayo. Anak tu tak luar. Dia tidur situ. Awak ngecek abang awak tidurlah sini. Orang beli 1,000 lebih ni. Tak molek. Kalau gegah barulah 1,000 lebih ni, pun baru dah ni. Sumbangan daripada eksklusif bandel Kedai Mulung. Pasal gede ya cadar deh. Mau buat alhamdulillah. Cari cadar je. Kau tu nak? Bata. Leluh akak lembek. Leluh akak lembek dah. Air bukit dah. Air bukit eh? Air tanduk. Air tanduk deh. Air bukit eh? Air bukit. Tang kepala habis. Bukit. Let's go. Dah, pergi dulu dah. Let's go. Rumah seterusnya rumah ibu tunggal yang baru sahaja kematian suami. Kau ni selalu tak? Waktu pergi tu? Mari bedak. Mari. Anak pau ke? Ayah dia mati bila? Lama dah. Bagus lagi. Nak lembek tak? Waktu aku pakai dapur dengan lembek, mai. Pakai dapur dengan lembek. Abang masuk kau ni deh. Mudah. Payuk juga ni. Kau masuk kau ni. Pakai dapur tu masuk lah. Mana lagi anak 2 orang lagi? Mana lagi 2? Ajak kita dah. Ni ada zakat sikit deh. Buat belanja kata golai beli air aku beli ikan aku. Lembek. Kasih menyenggeng. Kasih menyenggeng. Bata. Bata 2 butir. Nama apa? Adik dia saat ni?
Nani Hasmiran. Oh, panggil Ning lah sininya. Hak Solo mau berapa? Dia ngaji dekat tempat apa? Dekat tempat? Ngaji molek apa dah? Ayah tak ada dah. Kita je boleh tolong mak kita kalau tak ada dah. Nah, lagi dekat tempat apa? Dekat satu. Ngaji molek dah. Mana rambut? Gunting lagu tu. Askar ni. Besar nak jadi ke apa? Maja tak? Maja? Tinggal tak? Jangan tinggal Maja. Dah? Oh, kalau tinggal Maja bodoh lah lu. Ni dekat tempat tinggal Maja ke tak? Tinggal bodoh lah lu. Anak besar jangan tinggal Maja. Cari batu kita. Popeng je. Nah, tak boleh. Bodoh lah lu tinggal Maja. Jom. Jangan tinggal Maja dah. Awal jangan tinggal Maja. Tak baik. Nah. Kalau kita semaya kita jadi cerdik ah. Jom. Ada nak pergi bagai sikit. Mari bagai makan tu. Rumah yang satu ni sebenarnya tidak ada dalam senarai bantuan Abeh. Cumanya masa Abeh lalu Abeh rasa memang rumah ni layak Abeh bantu dan Abeh singgah untuk ziarah. Kalau bulan 12 memang banjir sama ke sini? Banjir kat rumah. Lu kerja itu kan? Tapi lagi di sekolah pula. Rendah di kawasan ni deh. No. Air tak nak ikan tu. Oh, ya ke? Ya, tak nak awak. Anak sungai kan muka kerja itu kan anak sungai. Mana anak sungai? Ni anak sungai tu. Ada lembek tak? Nak lembek? Lembek lah kalau boleh. Letak mana lembek? Tok ni mod ni. Sini ya. Letak lembek sini. Dalam satu bejek sama samu bantal. Mau banjir juga sini kali bulan 12. Bukan kata yang banjir besar. Yang banjir bulan 12 biasa. Sini kat sini. Kat sini. Masalah juga tilam berat ni. Kalau banjir nak angkat tilam ni, nak letak tinggi-tinggi, berat loh. Oh, berat tilam. Kau nak. Okey. Sorang tak akak tilam apa ni? Sorang tak gerak. Jom gerak. Habis comel si ada goning logo ni ha. Okey. Slumberland. Jangan tanya kak. Amun nampak saat ni. Rezeki lah amun ni tak saat ni tu nampak. Jom. Let's go. Lokasi yang seterusnya masih di kampung yang sama sekitar Latarait, Kuala Krai. Amun mau pasal putih. Anak dia masuk hospital. Walaupun rumah ni sangat sederhana, tapi persekitarannya sangat-sangat bersih dan Abang suka persekitaran bersih begini. Tak boleh tinggal lah. Kita tak tahu dia ada lembek ke tak, kita tinggal paku makanan je. Asnaf yang Abang nak ziarah ni tiada di rumah disebabkan masalah kesihatan anak dan mereka kini berada di hospital. We walk dia lah. Okay. We kau abang ni tinggal kabel ni. Kau tinggal tangga dia aja. Tinggal kabel ni. Pak go. Tinggal kau ni tak apa 100 dia. Mohon tekan button subscribe untuk Abang terus membantu golongan yang memerlukan. Mana baku makan ni? Kau nak lalu tu balik. Selesai di sini, Abang terus bergerak ke lokasi yang berikutnya. Terima kasih kerana sudi menonton.